Menantu wanita menjadi dalang rompakan barang kemas ibu mertua bernilai RM12,000 dalam kejadian di Felda Chini Timur 1, Pekan Pahang pada 20 Mac lalu. Jenayah terancang itu terbongkar selepas wanita berusia 27 tahun itu tampil membuat laporan polis mendakwa menjadi mangsa samun 4 individu bertopeng dengan menggunakan senjata tajam. Ketua Polis Daerah Pekan Superintenden Muhammad Zaidi Madzin berkata, siasatan kemudian mendapati wanita itu menjadi dalang selepas berpakat dengan salah seorang suspek lelaki. Susulan itu, polis menahan wanita itu yang juga suri rumah dan 5 kenalan lelakinya pada 15 Mei lalu berusia 27 hingga 36 tahun. Barangan yang disamun dijual kepada seorang lagi individu dan hasil jualan itu digunakan untuk membayar salah seorang suspek serta melunaskan hutang alung. Ujian saringan air kencing mendapati 4 daripada mereka positif dadah jenis metafetamin manakala 2 lagi termasuk wanita yang mendalangi kejadian didapati negatif. Menurut Muhammad Zaidi, 2 suspek utama iaitu wanita terbabit dan rakan lelakinya akan dituduh di Mahkamah Session Kuantan pada 23 Mei ini atas kesalahan melakukan samun berkumpulan bersenjata. Suri rumah itu juga disiasat mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan kerana membuat laporan palsu.